Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bulan ni kita masih lagi fokus kepada tajuk tingkatan 4. Tak habis lagi tajuk tingkatan 4 ni. Jadi kita akan fokus kepada topik ataupun tajuk bab 9 Tanah Melayu 1957. Ini adalah tajuk untuk kemerdekaan. Okey. Untuk bab bulan lepas ada lagi 2 subtopik yang cikgu tak habiskan. Nanti cikgu akan sambung, cikgu akan beritahu awak balik lah. Okey, untuk bab 9 Tanah Melayu 1957, kita hanya fokus kepada 3 subtopik saja, iaitu 9.1, 9.3 dan 9.4. Jadi sebab apa kita fokus kepada 3 subtopik je? Sebab 9.2 dah pernah masuk exam pada tahun lepas. Jadi kalau dah masuk exam tahun lepas, tak masuk lagi lah tahun ni. Okey, kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu 9.1, usaha rundingan kemerdekaan. Usaha bagaimana orang dulu membuat perbincangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Rundingan ni perbincangan lah. Okey. Jadi sebelum kita nak tahu usaha dia, kita kena kenal pasti dahulu latar belakang misi rundingan kemerdekaan Kelantan. Untuk dapat kemerdekaan sangat amatlah susah sebab kita perlu pergi ke London. Kita perlu pergi ke London, berjumpa dengan pihak British, berjumpa dengan Queen Elizabeth untuk membuat rundingan dengan mereka. Jadi benda-benda tu makan kos, makan masa, sangatlah lama dan sangatlah penat. Jadi orang dulu sangat kuat untuk membuat rundingan dengan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, jadi bagaimana timbulnya rasa daripada orang-orang Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan? Jadi selepas Perang Dunia Kedua, terdapat usaha untuk membebaskan negara daripada penjajahan. Jadi bukan negara kita je nak dapatkan kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua ni. Jadi negara lain pun ada. Mesir, India, Burma, Filipina. Negara-negara ni pun, negara-negara yang dijajah ni pun nak mendapatkan kemerdekaan untuk membebaskan negara mereka daripada penjajahan. Jadi British beri jaminan akan bantu PTM untuk bekerjaan sendiri secepat mungkin. British kata dia nak bantu kita untuk dapatkan kemerdekaan, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya rakyat di Tanah Melayu perlu bersatu padu, perlu ada perpaduan. Kenapa kena ada perpaduan? Bila rakyat bergaduh, bila rakyat tidak suka satu sama lain, macam mana kita nak dapat kemerdekaan? Jadi British letak syarat supaya semua rakyat di Tanah Melayu perlu bersatu padu dan ada perpaduan. Jadi rakyat pun bangkit untuk menentang penjajahan untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian British juga meletakkan syarat, iaitu Persekutuan Tanah Melayu perlu wujudkan pilihan raya umum pada tahun 1955. Ini merupakan asas dalam pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, ini adalah latar belakang bagi misi rundingan kemerdekaan Kelantan. Kita masuk kepada siapakah pihak yang menyokong untuk rundingan kemerdekaan Kelantan. Okey, ada 5 pihak, iaitu ada 5 pihak. Yang pertama sekali ialah Turai Singgem. Turai Singgem ialah wakil orang Ceylon. Ni Turai Singgem. Yang kedua, pihak yang menyokong untuk rundingan Kelantan ni ialah wakil Parti Buruh. Yang ketiga, Ahmad Bostamam, ketua Parti Rakyat. Ni. Yang keempat, wakil kaum Serani. Yang terakhir sekali ialah pemimpin Parti Negara. Okey, ini kita dah tahu dah latar belakang untuk kita membuat rundingan kemerdekaan Kelantan. Kemudian kita dah tahu dah siapa pihak yang menyokong. Kita masuk kepada siapa pihak yang terlibat dalam rombongan Kelantan. Okey, untuk pergi London kan banyak makan kos. Jadi mereka terpaksa membawa wakil sahaja untuk membuat rundingan ke London. Jadi wakil tersebut adalah wakil daripada Raja Melayu. Ada 2 wakil daripada Raja Melayu dan wakil daripada Parti Perikatan. Okey, Parti Perikatan ni adalah gabungan daripada 3 parti. Gabungan daripada 3 parti, iaitu Parti UMNO. Kalau awak tahu UMNO ni Melayu lah kan. Okey, Parti UMNO. Yang kedua Parti MCA. Okey, ni Cina.
Yang ketiga, parti MIC, iaitu India. Okey. Untuk daripada wakil Raja Melayu, siapa yang terlibat dalam rombongan ke London ialah Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang. Menteri Besar Selangor, iaitu Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Menteri Besar Johor, iaitu Datuk Muhammad Said. Menteri Besar Kelantan, iaitu Datuk Ni Ahmad Kamil. Okey. Untuk wakil Parti Perikatan ada Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman ni ialah ketua untuk rombongan ni lah, rombongan ke London. Kemudian Datuk Abdul Razak Hussein, H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Okay, kalau awak tengok orang-orang yang terlibat dalam rombongan ke London ni adalah kaum Melayu, Cina, India. Jadi tiga-tiga kaum ni terlibat dalam rombongan ke London. Bukan hanya satu kaum saja. Kita masuk kepada perjalanan rundingan mereka untuk kemerdekaan ke London. Okay, perjalanannya ada 4. Kita nak fahamkan ada 4. Yang pertama sekali, Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Okay, dengan menaiki kapal terbang. Kalau awak tengok kat sini, peliklah kenapa Tunku Abdul Rahman daripada Kuala Lumpur tu naik kapal terbang tak terus ke London. Okey, kita masuk yang kedua ni. Pada tarikh 1 Januari 1956, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut iaitu MV Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka. Okey. Pada tarikh 1 Januari 1956 ni, mereka naik kapal laut sebab mereka nak buat satu perbincangan. Mereka ni siapa? Mereka ni ialah wakil daripada Raja Melayu dan wakil daripada Parti Perikatan. Dia nak naik kapal laut untuk membuat perbincangan. Sebab apa? Bila kita naik kapal laut, nak pergi satu destinasi tu memakan masa yang lama. Jadi mereka nak makan masa yang lama tu untuk membuat satu perbincangan. Bila kita nak buat rundingan untuk mendapatkan kemerdekaan ni, benda tu sangat berat lah. Jadi kita perlukan satu masa yang lama untuk kita buat satu perbincangan untuk mendapatkan satu kata putus. Jadi sebab itulah Tunku Abdul Rahman dia naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur berhenti ke Singapura. Jadi waktu kat Singapura ni mereka perlu terbang ke Karachi, Pakistan dengan menaiki mereka naik kapal laut ke Karachi, Pakistan untuk berbincang tentang kemerdekaan. Jadi rombongan kemerdekaan singgah di Karachi, Pakistan, kemudian menaiki kapal terbang. Barulah naik kapal terbang balik dari Karachi, Pakistan ke London. Bila dah sampai ke London pada 14 Januari 1996, rombongan kemerdekaan ni tiba di London untuk mengadakan rundingan kemerdekaan. Jadi susahlah. Semuanya ambil makan masa yang lama dan semuanya amat beratlah untuk mereka untuk berbincang untuk apa yang mereka ingin sampaikan untuk mendapatkan kemerdekaan kepada pihak British. Okey, kita masuk kepada dah sampai ke London. Kita masuk kepada apa perkara yang dipersetujui dalam rundingan kemerdekaan London daripada pihak British dan pihak wakil tanah Melayu. Jadi ada perkara-perkara yang dipersetujui oleh British dan ada juga perkara yang dipersetujui oleh wakil tanah Melayu. Untuk pihak British, ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Persetujuh Jaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Kerajaan PTM harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Okey, ganti rugi ni apa maksud dia kat sini? Okey, ganti rugi ni pegawai British ni dulu bekerja di bawah pemerintah Tanah Melayu. Maknanya dia bekerja dalam pentadbiran Tanah Melayu. Bila tiba-tiba Tanah Melayu nak mendapatkan kemerdekaan, untuk mendapatkan kemerdekaan tu ada prosesnya yang sangat lama. Jadi pegawai British ni diberhentikan serta-merta. Pegawai British tu datang Tanah Melayu sebab nak dapatkan kerja, nak dapatkan gaji. Tapi diberhentikan secara serta-merta. Dia nak dapatkan gaji daripada mana? Jadi orang kita iaitu Persekutuan Tanah Melayu terpaksa memberikan ganti rugi kepada pegawai British ini. Kemudian mereka ingin mengadakan perjanjian pertahanan. Okey. Untuk pihak British, dia masih lagi ragu-ragu untuk memberikan kita kemerdekaan. Jadi mereka terpaksa mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Kemudian British dan Commonwealth. Commonwealth ni apa? Commonwealth ni adalah negara-negara yang pernah dijajah di bawah British.
akan memberi bantuan seperti pertahanan pada tanah Melayu. Jadi negara-negara yang pernah dijajah di bawah British akan bagi bantuanlah kepada tanah Melayu. Kemudian kita nak tahu pula apa perkara yang dipersetujui oleh wakil tanah Melayu. Untuk orang tanah Melayu atau untuk orang wakil tanah Melayu ni, mereka ingin hapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan gantikan dengan Menteri Kewangan. Kemudian mereka menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi ni hendaklah daripada kalangan orang tanah Melayu. Sebab apa? Sebab kalau Menteri Hal Ehwal Ekonomi ni daripada orang British, mereka takut dijajah semula. Jadi mereka nak orang tanah Melayu yang mendapatkan jawatan ni. Kemudian mereka inginkan Menteri Pertahanan juga daripada kalangan orang tanah Melayu. Kemudian menggantikan pengarah gerakan yang di sana pegawai British. Mereka tak nak pengarah gerakan ni, mereka nak gantikan pengarah gerakan ni dengan Menteri Pertahanan tadi. Kemudian menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1997. Wakil tanah Melayu ni memberikan syarat supaya kita dapat kemerdekaan sebelum 31 Ogos 1997. Tak nak lebih daripada 31 Ogos 1997. Kalau lebih, mereka marah. Jadi kalau awak tengok sekarang pun, kita punya kemerdekaan masih lagi 31 Ogos 1997. Makna kata orang wakil tanah Melayu yang datang ke rundingan ke London tu berjaya mendapatkan kemerdekaan pada tarikh 31 Ogos 1957. Kemudian mereka berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan. Untuk dapatkan kemerdekaan, mereka kena ada Suruhanjaya Perlembagaan, iaitu dari segi kewangan, keselamatan negara dan perkhidmatan awam. Ini adalah perkara yang dipersetujui dalam rundingan kemerdekaan ke London daripada pihak British dan wakil tanah Melayu. Yang ni, situasi ni berlaku di London lah, sebab kalau awak tengok yang keempat tu, dia dah sampai ke London dah pun. Jadi dia bersambung ke sini. Jadi pengumuman tarikh kemerdekaan adalah pada 31 Ogos 1957, diumumkan pada 20 Februari 1956 di Bandar Hilir, Melaka. Jadi dapatlah kemerdekaan tu dan mereka umumkan pada 20 Februari 1956. Kita masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu 9.3, langkah penggubalan perlembagaan PTM Merdeka. Jadi nak dapatkan kemerdekaan tu, kita kena gubal pula perlembagaan. Kita kena gubal perlembagaan dari segi ekonomi, dari segi pentadbiran. Jadi kita nak tahu langkah-langkah untuk mereka menggubal perlembagaan PTM Merdeka. Langkah-langkah dalam menggubal perlembagaan ni, kita menggunakan memorandum. Memorandum ni apa? Memorandum ni adalah cadangan. Kita nak dapatkan cadangan daripada pihak-pihak yang penting seperti Raja-Raja Melayu, parti politik, badan orang awam, perseorangan. Jadi kita nak dapatkan cadangan mereka melalui dokumen ataupun melalui kertas. Nak dapatkan cadangan melalui dokumen ataupun tulis surat menyurat. Tulis surat menyurat. Jadi memorandum yang pertama, cadangan yang pertama, mereka meminta Raja-Raja Melayu untuk tulis apa cadangan yang perlu letak dalam penggubalan perlembagaan ni. Jadi Raja-Raja Melayu ni pun tulis dalam kertas, tulis apa yang dia nak. Jadi isi kandungan dalam perlembagaan tu, dia nak persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara. Persekutuan merdeka ni, bila negara kita dah merdeka, kita kena ada ketua negara, iaitu ketua negara perlulah yang di Pertuan Agong, perlulah disanang oleh YDPA, iaitu yang di Pertuan Agong. Yang pertama. Yang kedua, Raja-Raja Melayu ni inginkan YDPA ni dipilih oleh Raja-Raja Melayu. Maknanya ketua negara ni kena dipilih oleh Raja-Raja Melayu, bukan orang-orang bawah dia lah, berdasarkan kekanan. Kekanan dia adalah, kekanan ni maksudnya orang-orang yang tinggi, orang-orang yang menyandang jawatan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, tempoh jawatan yang dicadangkan untuk ketua negara adalah 5 tahun sahaja. Kemudian yang keempat, YDPA ataupun ketua negara tadi boleh meletak jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Maknanya kalau diorang nak letak jawatan dengan serta-merta boleh, tapi kena ada persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Dan yang terakhir sekali, Raja-Raja Melayu kena melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Ialah sebab orang Melayu dah tinggal sini lama. Jadi tugas ketua negara lah, iaitu Raja-Raja Melayu lah, kena
jaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, ini adalah cadangan daripada Raja-Raja Melayu yang ditulis dalam surat melalui memorandum. Maknanya tulis surat menyurat ni dinamakan memorandum. Okey. Kemudian kita masuk kepada cadangan daripada parti politik, badan orang awam dan orang perseorangan. Okey. Kalau awak tengok kat sini, memorandum yang ditulis oleh parti politik, badan awam dan orang perseorangan ni ada 2. Okey, tak ada kat sini. Ada 2 Sekejap cikgu tengok sini ada tak. Kejap ya, ada technical pula kat sini. Badan orang awam mana? Okey ni. Okey, ada 2 iaitu yang pertama sekali ialah hal kewarganegaraan dan yang kedua sekali ialah bahasa dan pendidikan. Okey, ini adalah cadangan untuk kita gubal perlembagaan. Kita minta cadangan daripada parti politik, badan orang awam dan orang perseorangan. Jadi memorandum ni apa? Memorandum ni adalah ditulis surat, ditulis di atas kertas dan ditulis di atas dokumen, dihantar kepada orang yang mengubah perlembagaan ni. Sebab orang yang mengubah perlembagaan ni minta pendapat dulu daripada Raja-Raja Melayu, daripada parti politik, daripada badan orang awam dan orang perseorangan. Jadi apa isi kandungan yang ditulis oleh parti politik, badan orang awam dan orang perseorangan ni? Ada 2, iaitu hal kewarganegaraan. Okey, ada 2, iaitu yang pertama sekali ialah hal kewarganegaraan dan yang kedua bahasa dan pendidikan. Okey, dalam hal kewarganegaraan ni, hal kewarganegaraan ni lah IC biru kita tu. Dia nak parti perikatan ni kata apa? Dia menyuarakan untuk cadangan melalui memorandum testamen amanah politik perikatan. Dia nak wujudkan testamen amanah untuk politik perikatan. Okay. Yang kedua, daripada Dewan Perniagaan Melayu, dia memohon untuk ketatkan kewarganegaraan. Okay, untuk Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semelaya, mereka pun menggesa untuk mendapatkan kewarganegaraan menerusi kelahiran. Iaitu siapa yang lahir dekat tanah Melayu akan dapat warga negara terus. Untuk India pun menuntut kewarganegaraan juga. Masyarakat Serani ni macam orang-orang Punjabi, orang-orang ni kaum-kaum ni sangatlah sikit di Malaysia, di tanah Melayu. Jadi mereka mahu kedudukan mereka juga dipertahankan di tanah Melayu. Okey, untuk bahasa dan pendidikan, mereka juga menuntut untuk meneruskan semua sekolah aliran Inggeris dan vernacular. Mereka juga cadangkan semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Jadi ini baru cadangan. Cadangan dalam penggubalan perlembagaan. Maksudnya dalam penggubalan dalam perlembagaan tu kena ada apa dalam isi kandungan ni. Jadi mereka pun minta cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan pihak-pihak ni lah. Ini baru cadangan. Mereka tak setuju lagi. Okey, kita masuk kepada draft perlembagaan. Okey, dan minta cadangan daripada 2 pihak ni, daripada Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan. Mereka pun buat draft untuk perlembagaan PTM Melayu, PTM Tanah Melayu. Jadi apa dalam perlembagaan tu, draft dalam perlembagaan tu? Ada meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan jusoli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Ni baru draft, tak setuju lagi. Diorang hanya bentukkan satu draft sahaja. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan. Okey. Raja berperlembagaan cikgu dah pernah explain lah sebelum ni. Maknanya sebelum ni kan sebelum merdeka kita raja berkuasa mutlak. Maknanya raja tu buat salah pun tak dikenakan hukuman. Bila raja perlembagaan, perlembagaan ni ada undang-undang. Ada undang-undang. Maka raja pun kena ikut peraturan, rakyat pun kena ikut peraturan, orang-orang penting pun kena ikut peraturan. Jadi raja yang kuasa tinggi, yang ada kuasa tinggi tu pun dia kena ikut peraturan. Kemudian kedudukan istimewa orang Melayu perlu diteruskan. Kemudian seorang YDPA dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat. Parlimen ni lah yang menggubal undang-undang. Jadi ada 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, ini baru draft.
kita masuk kepada reaksi penduduk terhadap draft perlembagaan PTM. Okey, kalau awak tengok tadi, dia berterusan tau. First kali kita buat cadangan. Kita buat cadangan untuk buat penggubalan Perlembagaan Merdeka melalui memorandum. Ni yang first kali kita buat cadangan dulu. Kita buat cadangan. Okay. Nak gubal perlembagaan, kita buat cadangan. Kita minta cadangan tu melalui memorandum daripada Raja-Raja Melayu, daripada pihak parti politik, Badan Awam dan Orang Perseorangan. Okay, dah buat cadangan, mereka pun tulis dalam satu kertas. Mereka buat draft pula. Okay, ni yang kedua. Mereka buat draft pula dalam perlembagaan untuk perlembagaan PTM. Maksudnya dalam draft tu apa isi kandungan untuk perlembagaan PTM. Dah buat draft, mereka tanya pula reaksi penduduk. Mereka tanya pula dekat penduduk Tanah Melayu, adakah mereka setuju dengan draft yang digubal tadi. Dengan dalam isi kandungan yang ditulis tadi, yang cadangan-cadangan yang ditulis tadi dalam satu kertas tu, mereka setuju tak? Penduduk setuju tak dengan draft perlembagaan PTM? Jadi ini merupakan reaksi penduduk terhadap draft perlembagaan PTM. Okay, reaksi ini dia diambil daripada Parti UMNO, Parti PAS, Parti Negara iaitu Datuk An Jaafar dan penduduk lain. Okay, jom kita baca reaksi yang pertama iaitu daripada Parti UMNO. Okay, untuk Parti UMNO dengan Parti PAS ni, reaksi mereka sama. Okay, dua-dua ni sama lah. Sama reaksi mereka. Jom kita baca. Okay, untuk Parti UMNO, dia tak setuju jus soli ni kewarganegaraan lah. Dia tak setuju konsep kewarganegaraan yang IC biru tu. Dia tak setuju konsep tu diberi sama rata untuk orang yang lahir dekat sini. Orang yang lahir Tanah Melayu terus dapat IC. Diorang tak setuju. Sebab apa? Mereka bimbang kedudukan istimewa orang Melayu tergugat. Sama jugalah macam Parti PAS. Dia mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Yelah, orang Melayu dah stay sini lama. Tiba-tiba orang yang lahir kat sini baru 2-3 bulan baru lahir kat sini, tiba-tiba dapat IC biru. Jadi mereka tak setuju. Mereka rasa macam hak kita sebagai orang Melayu tergugat. Okey. Kemudian Parti UMNO juga mengatakan agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Diorang nak agama Islam ni sebagai agama rasmi. Sama juga dengan Parti PAS. Dia nak kedudukan agama Islam ni sebagai asas pemerintahan Islam di Tanah Melayu. Kemudian bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Sama juga dekat Parti PAS. Okay. Kita masuk kepada reaksi daripada Parti Negara iaitu Datuk An Jaafar. Okay, Datuk An Jaafar dia menolak syarat kewarganegaraan. Samalah, dia menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Maksudnya syarat kewarganegaraan dalam draft yang diberikan tu tak kukuh. Senang sangat orang dapat kita punya kewarganegaraan. Jadi dia tak setuju. Kemudian dia nak Parti Negara, PAS, Parti Rakyat mengadakan kongres. Kongres ni apa? Perhimpunan besar-besaran. Perhimpunan besar-besaran. Pada 4 Mei 1957 sehingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan. Jadi draft perlembagaan ni tak setuju lagi. Sebab diorang tengah minta pendapat daripada penduduk. Jadi dia nak buat satu perhimpunan besar-besaran dengan parti-parti lain. Kemudian kita minta pendapat, kita tunjukkan draft ni kepada penduduk lain. Apa reaksi penduduk lain? Okay, Pertubuhan Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian Pertubuhan India, ni MIC India, mahu syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberi perhatian. Okay, ini baru draft Baru draft diberikan kepada penduduk. Nak tengok reaksi penduduk. Jadi tak setuju lagi. Tak digubal lagi. Okay, kita masuk kepada 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okay, dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni, pihak yang terlibat hanyalah Raja-Raja Melayu dan Sir Donald McGillivray bagi pihak Queen Elizabeth. Okay. Dia ni hanyalah wakil daripada pihak Queen Elizabeth. Okay, kita masuk apakah intipati ataupun isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, isi kandungan ni yang dibincangkan tadilah. Kita dah bincang, kita dah minta reaksi penduduk, kita dah minta pendapat daripada Raja-Raja Melayu. Jadi kita dah sahkan pula Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Apa ada dalam ni? Okey, dalam intipati ataupun isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, ada yang pertama sekali ialah pengamalan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ni apa? Pilihan raya lah. Pilihan raya. Okey. Okey.
Jadi apa yang diterangkan dalam ni? Okey, mereka nak jawatan YDPA ni diwujudkan dalam kalangan 9 Raja Melayu tadi. 9 Raja Melayu maknanya negeri-negeri yang ada raja lah. Setiap 5 tahun. Okey, setiap 5 tahun. Kemudian yang kedua, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan komunikasi. Dan yang ketiga ialah kewarganegaraan ni, IC biru kita ni. Ini sangatlah penting. Kewarganegaraan kepada semua rakyat yang lahir di tanah Melayu pada atau selepas mereka. Selepas merdeka. Jadi siapa yang lahir di tanah Melayu sebelum merdeka dan selepas merdeka akan dapat IC biru. Tapi ada syaratnya. Syarat ni sangat ketat. 3 cara untuk mendapat kewarganegaraan melalui undang-undang, kuat kuasa undang-undang. Ini yang pertama. Yang kedua, permohonan. Dan yang ketiga ialah mohon tukar naturalisasi. Okay. Keempat, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi. Agama lain juga boleh diamalkan, tapi agama Islam ni kedudukan paling tinggi lah dekat tanah Melayu, dekat Malaysia. Kalau awak tengok sekarang, agama Islam majoritinya daripada orang Islam ataupun orang Melayu. Okay, yang terakhir sekali, Intipati Perjanjian Tanah Melayu 1997 adalah kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maknanya YDPA ni kan ketua negara, dia perlu melindungi kedudukan orang Melayu. Kemudian mereka perlu melindungi kedudukan Bumi Putra, Sabah dan Sarawak dijaga. Kemudian melindungi kepentingan sah kaum lain, bukan orang Melayu saja, kaum lain juga seperti India, Cina, orang Punjabi. Kemudian semua rakyat ada hak dan kewajipan yang sama. Okay, sama rata lah semua.